So rumah customer ni ada masalah blackout. So ni dah blackout, dah belah depan lah. So yang apa, yang belah dapur yang renovate baru, dia ada tarik sub DB. Mungkin ni independent DB kot dia buat. Tadi dia trip, so saya dah naikkan, tak ada masalah. Sekarang di sini function lah. Okay pak, yang dapur function. Kita check tengok apa masalah dia kat area depan ni, DB, main DB dia ni. Alright, kita check tengok. Ok, nanti kita buka tengok apa masalah dia. Ok, so kita dah buka. So dia dah kabel yang pergi dapur betul lah, dia buat independent DB lah, sebab dia ambil daripada incoming ni. Lepas tu tengok masalah dia tak boleh hidup. Kita dah buka. Ok, kita check. Ok, ni neutral. Dah tak ada api sekejap. Ok, ni ada. So main switch rosak ni, main switch rosak. Ok, so main switch dia rosak. Kita ganti main switch lah. Alright. Ok, so masalah dia ni, main switch dah rosak. Main switch rosak. Lepas tu kita check kat sini ni. Macam ni lah, kabel incoming ni patutnya marking lah, pakai seletik ke kan, baru kita boleh tahu mana live, mana neutral. Lepas tu tengok ni, ni longgar nampak ni. Nampak, kita tarik macam tu je, longgar. Fitting tak kemas, tak cantik, tak ketat. Satu brand ni memang cepat rosak lah. PLK ni pun ok lah, tapi tak recommend lah. Ok, nanti kita tukar main switch. Alright. Ok, so kita dah ganti. Kita dah check dia punya voltage, semua ok. Cuma RCCB ni ada kesan macam terbakar sikit lah, sikit je. Tak sure lah sebab apa, tapi dia masih ok, berfungsi lagi lah, boleh trip. Lagi satu, dia DB ni dah padat tau, dah padat. Nampak ni, padat, dah padat. Tapi memang ada spare, cuma dia DB terlampau kecil. Kalau boleh, kalau ada rezeki, boleh lah upgrade DB ni besar sikit, bagi kabel tu ada ruang sikit. Macam ni memang padat sangat. Ok, alhamdulillah. So kita dah test dalam 10 minit, tak ada yang trip. Settle, memang masalah main switch rosak saja.